Assalamualaikum. Nak tunjuk sikit hari ini macam mana cara nak gunakan Mastercard transfer ownership sebagai pembeli ataupun penjual ya. Korang buka MyJPJ apps, lepas tu pastikan ID korang mesti dah advance ya, tak boleh standard. Lepas tu korang buka Mastercard, kau gunakan link yang aku bagi ni public.jpj.gov.my. Lepas tu kau login, lepas tu pergi pilih ke bahagian kenderaan. Lepas tu pilih sebagai kita sekarang ni sebagai owner. Jadi kita nak pilih sebagai pemilik daftar. Bila muncul prompt box tu, just klik OK je lah. Then masukkan maklumat kenderaan yang kita nak jual tu lah. Tak kisah motor ke, kereta ke. Pastikan nombor plate tu tepat ya. Lepas tu tekan teruskan. Teruskan, sah dan teruskan. Kemudian masukkan email penjual di atas dan juga ID pemilik baru tu lah, nombor IC pembeli dan juga email pembeli. Kemudian tekan seterusnya dan cetak. Kemudian akan keluar form ni, kita boleh save sebagai PDF, sebagai rujukan saja. Maka selesailah part penjual atau pemilik lama. Okey, next kita tengok pula sebagai pembeli ataupun sebagai pemilik baru pula. Macam biasa pembeli pun masuk ke MySikap dan buat pilihan pemilik baru. Kemudian tekan OK. Lepas tu masukkan maklumat kenderaan tu. Masuk kenderaan yang telah ditransfer oleh penjual tadi. Lepas tu tekan seterusnya. Maka keluarlah maklumat detail semua. Orang lain tak boleh ambil Lepas tu pilih pembayaran. Melalui kawasan bayar sebanyak RM3 sahaja. Lepas tu pilih pilihan pembayaran sama ada nak menggunakan kad kredit ataupun online. Jadi macam contoh aku buat ni, aku pilih online, jadi aku pilih maybe to you sebagai pilihan. Lepas tu kita tekan bayar lah. Jika sudah selesai pembayaran, akan keluar mana benda telah berjaya, bawa resit untuk dapatkan physical grant di JPJ, ataupun kalau tak nak, kita boleh check digital grant di dalam MyJPJ apps. So jana semula untuk refresh balik maklumat akan keluarlah dalam JPJ apps pembeli tadi tu. Maklumat kenderaan semua ada, akan terpapar semualah. Kalau untuk tengok CJ pemilikan, tekan bahagian CJ pemilikan.